Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam Ustazah. Kamu semua sihat? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah, seronoknya Ustazah dengar. Semua dah makan? Dah Ustazah. Dah semua. Dah kenyang. Alhamdulillah. Okey, boleh tak kita teruskan sesi pada hari ni? Semua okey? Okey, Ustazah. Boleh. Okey, kejap ya. Ustazah akan share screen. Alhamdulillah. Jadi, mari kita mulakan topik kita pada hari ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hari ni sebenarnya Ustazah ada aktiviti yang sangat menarik yang Ustazah nak buat dengan kamu semua. Tapi, Ustazah nak sebelum Ustazah masuk topik kita pada hari ni, Ustazah nak kamu semua teka. Dua gambar berada di skrin kamu sekarang. Ustazah nak tanyalah, pernah tak kamu semua berada dalam situasi seperti dalam gambar rajah ni? Pernah, Ustazah. Pernah Ustazah. Dekat Sukabaya. Dan adik-beradik. Apa dia? Dan adik-beradik pun pernah juga, Ustazah. Oh, okey. Jadi macam mana kamu selesaikan konflik itu ataupun masalah apabila kamu dah bertengkar dengan adik-beradik, dengan kawan lagi, macam mana? Saya minta maaf Ustazah. Pergi salam, cakap baik-baik. Lagi? Kalau saya akan cuba minta maaf dengan secepatnya lah. Saya peluk dia Ustazah. Betul. Wow, betul. Alhamdulillah. Anak-anak murid Ustazah ni memang baik-baik semuanya. Memang perkara yang kamu buat tu betul dalam adab dan cara memohon maaf. Kenapa Ustazah tanya sebenarnya hari ni kita nak masuk topik pemaaf melunakkan hati. Jom Ustazah kongsikan satu video tentang macam mana kita nak meminta maaf dengan betul. Wah, seronoknya. Ya, kueku jadi jatuh atuh. Maaf, beta tak sengaja. Ganti yang baru. Wah, kesukaanku. Sini. Set. Hap, kena. Ih, beta. Maaf, yang sekarang beneran kok. Set. Hap. Kurang cepat sih. Maaf. Buat apa minta maaf kalau kamu nggak tulus? Iwan. Beta janji tak akan ulangi lagi. Beneran deh, maaf. Beta bercandanya kelewatan. Janji ya. Beneran. Kita suap ya. Nyam-nyam, enak ya bukunya, Beb. Okey, Alhamdulillah selepas kamu dah tengok video yang Ustazah tayangkan di skrin kamu tadi, Ustazah nak tanya kepada kamu semua. Apa pendapat kamu tentang video itu tadi? Ataupun kamu nak kongsikan pengalaman kamu sendiri pun boleh. Ustazah nak seorang untuk jadi sukarela pada hari ini. Kalau macam tu saya lah, Ustazah. Boleh? Silakan Khadijah. Baiklah, apa yang saya dapat daripada video yang Ustazah pertontonkan tadi, apa yang kita kena buat ialah bila melakukan kesalahan, sama ada bergaduh ataupun contohlah kita terambil barang kawan tanpa meminta izin dahulu ke kan, tak ingat kita kena segera meminta maaf. Dan kita bila minta maaf tu kena betul-betul ikhlas. Jangan macam yalah endah tak endah dan ingin buat lagi benda tu. Macam itulah Ustazah bagi saya. Okey, bagus Khadijah. Pendapat yang Khadijah dah sampaikan kepada kita itu tadi betul. Ustazah harap sebenarnya kamu semua dapat mengambil iktibar dan pengajaran bab nilai dan adab memohon maaf dengan betul melalui video itu tadi. Bukan Khadijah seorang je lah. Okey. Untuk kita memohon kemaafan daripada seseorang tu ada adab dan caranya tersendiri supaya orang tu sendiri dia boleh memaafkan kita. Okey, sebagai contoh Ustazah nak berikan satu contoh iaitu kalau kamu dalam kelas, contoh Ustazah bagi nama dia Kaisara dengan Afia. Okey, mereka berdua ni, Kaisara ni dia kawan baik dengan Afia dan dia nak pinjam pensel Afia tanpa Afia tahu pun dan tanpa izin lah maksudnya. Okey.
bila dah tanpa izin, kamu rasa semua tu sebenarnya salah ataupun tidak salah? Salah. Ya, betul. Itu menjadi salah satu kesalahan apabila kita mengambil barang orang lain tanpa keizinan daripada tuannya. Jadi, Kaisara kenalah minta maaf cepat-cepat daripada Afia. Macam mana kita nak minta maaf dengan betul? Nak minta maaf pun ada adab dan cara. Bukanlah kita main terjah saja. Contohnya, Kaisara, minta maaf lah. Aku nak pinjam pensel. No. Sebab kita ada dalam Islam, kita ada adab dan cara yang betul dalam kita memohon maaf daripada orang lain. Okay, jom Ustazah kongsikan kepada kamu semua adab dan cara memohon kemaafan. Yang pertama, bila kita buat salah, bersegeralah kita memohon maaf dengan orang tersebut. Kena minta maaf secara cepat-cepat. Yang kedua, bertemu muka dan bersalam. Bila kita dah buat salah, bertemu muka dengan dia. Maksudnya bersua muka dengan dia, pandang orangnya dan bersalam sambil berkata, saya minta maaf sebab saya dah ambil pensel awak tanpa sengaja. Yang ketiga, mengaku kesalahan yang telah kita lakukan. Kita kena akui kesalahan yang telah kita buat. Sebagai contoh, saya minta maaf sebab saya dah terambil penselnya. Salah tu dekat, kita akui kesalahan tu dekat, kita dah tersalah ambil pensel orang lain. Yang keempat, memulangkan hak ataupun barang yang diambil. Kalau orang tak izinkan kita ambil barangnya, kita kena pulangkan balik barang yang telah kita ambil daripada orang tersebut. Yang kelima, kita kena berazam supaya tidak mengulangi lagi kesalahan yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir, kita kena ikhlas memohon kemaafan daripada orang tersebut. Dan Ustazah nak kongsilah, bila kita nak minta maaf, kita kena minta maaf dengan menggunakan nada yang betul. Supaya orang pun ikhlas untuk maafkan kita. Ingat ya, kesalahan kita sesama manusia ni, Allah tidak akan mengampunkan dosanya selagi mana kita belum lagi meminta maaf kepada orang yang telah kita zalimi. Faham ya murid-murid apa yang Ustazah nak sampaikan ni? Faham Ustazah. Okey, sekarang kita nak ke aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti melengkapkan peta minda. Ustazah akan berikan kamu masa selama 5 minit untuk kamu membuat peta minda secara ringkas sahaja, tapi untuk adab dan cara memberi kemaafan pula. Ustazah nak tahu macam mana kamu nak memberi kemaafan kepada orang. Jadi, seterusnya Ustazah akan pilih satu pasangan secara rawak untuk bentangkan di hadapan kelas. Boleh semua? Boleh Ustazah. Okey, kamu semua nak link untuk masuk ke dalam template? Nak Ustazah. Okey, sekejap ya. Ustazah akan tutup. Cuba kamu buka link tersebut. Boleh ke tidak untuk membuka link template yang Ustazah dah kongsikan? Semua boleh buka link yang terakhir. Template untuk peta minda. Okey, boleh. Okey, boleh. Okey, semua dah ready. Ustazah nak berikan masa selama 5 minit sahaja untuk kamu buat peta minda ni. Semua Dah, ready? Ustazah. Ready Ustazah. Okey, baik. Okey, kamu semua boleh keluar dulu daripada external meeting room. Kita akan pergi ke kerusi yang berada di luar, yang ada 4 kerusi tu. Okey, semua boleh keluar untuk berbincang dengan pasangan masing-masing. Baik Ustazah. Baik Ustazah. Hai Afifah. Hai Husna. Jom kita bincang. Kejap. Nampak tak Husna? Okey, tadi kita kena buat yang adab dan cara memberi kemaafan kan? Betul tak Husna? Betul. Jadi- Nombor 1, memaafkan kesalahan tanpa diminta. Nombor 2, melupakan kesalahan orang terhadapnya. Nombor 3 ni, apa ya? Ikhlas memberi kemaafan kot. Betul tak? Ikhlas memberi kemaafan. Betul tak? Saya tulis ya. Okey. Ikhlas memberi kemaafan.
kan. Rasa-rasa kumpulan mana ya yang kena bentang nanti? Tak tahulah. Harap-harap bukan kita lah ya. Awak nak yang mana? Saya ambil yang nombor 1 boleh? Oh, kalau kita kena bentang, saya nombor 2 dan nombor 3 lah. Tapi awak share template ni boleh? Okey, boleh. Okey. Assalamualaikum semua. Salam, Ustazah. Waalaikumsalam, Ustazah. Wow, lajunya semua. Kami dah siap dah. Memang laju. Boleh ke kalau Ustazah nak minta kumpulan kamu yang bentangkan sebentar saja lagi? Boleh je, Ustazah. InsyaAllah boleh, Ustazah. Okey, kalau boleh kita masuk ke kelas balik ya. Okey, baik Ustazah. Jom. Okay, disebabkan kumpulan Husna dengan Afifah ni paling laju, memang mantap betul. Memang paling laju dia buat. Jadi kita nak minta dia lah kumpulan dia yang kongsikan apa yang telah dia buat Perteminda tu. Okay, boleh kongsikan dulu? Boleh, Ustazah. Baik, Ustazah. Okay, semua nampak ke? Nampak, jelas. Okey. Untuk pemaaf melunakkan hati, kami buat adab dan cara memberi kemaafan yang pertama, iaitu memaafkan kesalahan tanpa diminta. Okey? Maksudnya di sini, kita nak minta maaf ni, tak perlu orang minta aku macam, maafkanlah aku. Tak perlu macam tu, kita boleh dah maafkan orang. Jadi kita tak perlu tunggu pun orang minta maaf. Itu tandanya hati kita ni berlapang dada. Maksudnya kalau contoh orang buat salah kat kita kan, contoh macam Husna buat salah kat saya, kalau dia datang minta maaf, saya cakap, oh tak apa, saya dah lama dah maafkan awak. Jadi tak perlu pun nak tunggu dia minta maaf. Seterusnya Husna. Nombor 2, melupakan kesalahan orang terhadapnya. Kalau kita dah maafkan kesalahan mereka tu, kita tak bolehlah nak ungkit balik kesalahan mereka tu. Kalau sebab kita dah maafkan kan, jadi bukan nak suruh terus lupa, tapi jangan simpan dalam hati sampai jadi dendam. Tak naklah macam tu kan. Okay, nombor 3, ikhlas memberi kemaafan. Ikhlas ni lah paling penting dalam memaafkan seseorang. Jangan maaf tu sebab terpaksa ataupun sebab nak nampak baik je. Bila kita dah ikhlas, hati pun rasa ringan je, tak ada dah rasa nak marah ataupun rasa sakit hati lagi kan. Betul tak Ustazah? Betul. Ustazah, kamu semua beri tepukan yang gemuruh kepada kumpulan Husna dan Afifah sebab diorang dah bentangkan dengan baik sekali. Okey, adab dan cara memberi kemaafan kepada orang lain. Okey, bila kita sebutkan adab dan cara memberi kemaafan kepada orang lain, betul apa yang disampaikan oleh Husna dengan Afifah itu tadi, iaitu kita kena elakkan diri kita daripada bersifat dendam dan juga kita kena memberi kemaafan dengan ikhlas kerana Allah SWT. Dan paling penting, bila kita dah memberi kemaafan kepada orang yang telah meminta maaf kepada diri kita, hati kita akan juga rasa tenang, kita pun rasa dipermudahkan. Okey? Dan bila dah habis aktiviti kita pada hari ini, maka tamatlah sesi kelas pada hari ini. Tapi belum lagi. Ustazah sebenarnya nak kamu jawab dulu kuis ringkas yang Ustazah dah sediakan tentang topik yang kita dah pelajari pada hari ini. Sebelum tu kan Ustazah, saya ada soalan. Ya. Macam mana kalau kita dah minta maaf bila kita buat salah dengan seseorang tu, tapi dia tak nak maafkan kita? Macam mana tu ya Ustazah? Okey, untuk menjawab soalan Khadijah itu, sebenarnya hak seseorang itu untuk memaafkan kesalahan orang lain ataupun tidak, itu hak masing-masing. Dan seharusnya kita sebagai seorang Islam, kita seharusnya digalakkan untuk memberi kemaafan kepada orang lain supaya hati kita pun tenang, jiwa kita dan dibersihkan kesucian jiwa dan hati lah, macam tu. Saya menjawab ke soalan yang Khadijah tanya? Menjawab Ustazah, faham. Terima kasih ya Ustazah. Sama-sama. Okey, sekarang kita masuk ke kuis. Yang pertama, Ustazah akan tayangkan QR code ataupun Ustazah tayangkan nombor PIN lah untuk kamu masuk kepada ruang kuis Kahoot. Kamu semua perlu mengisi nama penuh sebab Ustazah nak ambil markah untuk diberikan hadiah kepada 3 top markah yang dikumpul yang paling tertinggi lah. Ustazah akan berikan hadiah pada
hujung sesi persekolahan nanti. Jadi bila kuis akan dimulakan apabila kamu semua dah masuk kepada ruangan kuis. Kuis ni mudah saja, ada 5 soalan aras rendah sahaja dan markah kuis akan ditayangkan selepas tamat kuis berlangsung. Kamu semua ready? Dah Ustazah. Ready, Ustazah. Habisnya main kuis. Kamu semua boleh layari dulu Kahoot untuk masukkan nombor pin yang Ustazah akan berikan. Nombor pin yang tertera 21845. Okey, kalau semua dah masuk, jom kita start kuis kita. Soalan yang pertama. Apakah adab dan cara memohon kemaafan yang paling tepat? A. Bersegera memohon maaf. B. Membiarkan saja masalah yang dihadapi. C. Reda dengan takdir. Ustazah tak sempat baca habis lagi. Kamu semua dah jawab betul. Wow. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Apakah adab dan cara memberi kemaafan yang paling tepat? Mengendahkan permohonan maaf ataupun memberi maaf apabila dipujuk rayu sahaja ataupun memaafkan kesalahan tanpa diminta, dan D. Memberi maaf sekiranya dijanjikan habuan sahaja. Okay, ada lagi seorang yang belum menjawab. Wow, bagus. Semua dapat jawab dengan betul. Jom kita tengok siapa yang berada paling atas. Wow, Nurul Afifah dah berada pada tangga yang teratas. Jom kita ke soalan yang seterusnya. Pernyataan yang manakah adab dan cara memohon kemaafan yang paling tepat? A. Ikhlas memohon kemaafan. B. Memberi maaf untuk dipuji sahaja. C. Mengelakkan diri bersifat dendam. Dan D. Memberi maaf jika perlu je. Pandai. Jom kita ke soalan yang keempat. Soalan yang keempat, melupakan kesalahan orang lain merupakan adab dan cara memberi kemaafan ataupun tidak? Salah ataupun betul? Soalan mudah sahaja, mestilah anak-anak murid Ustazah dapat jawab. Okey, kita ke soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir, memberi maaf ketika berkeperluan sahaja merupakan adab dan cara memberi kemaafan. Betul ataupun salah? Salah, betul. Kita kena memberi maaf tanpa orang tu minta. Okey. Tempat yang ketiga dimiliki oleh Husna. Yeay. Tempat yang kedua Nurul Afifah. Dan tempat yang pertama jatuh kepada Afika. Okey. Ni markah kuis yang terkumpul. Jadi Ustazah akan kumpulkan untuk sampailah habis sesi yang Ustazah akan bagi hadiah kepada siapa yang paling top 3 nanti. Wah, dapat hadiah. Mestilah dapat hadiah. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama. Nak jawab lagi sekali lah Ustazah. Boleh pula macam tu. Okey. So, kamu semua dah pun jawab kuis, dah pun buat aktiviti dengan Ustazah. Kita masuk kepada kesimpulan pada hari ini sebagai penutup. Ustazah nak minta seorang lah volunteer untuk dia kongsikan kepada kita semua pendapat dia ataupun rumusan yang dia dapat pada pelajaran pada hari ini. Boleh ke? Siapa yang nak volunteer? Saya, Ustazah. Boleh. Apa yang saya dapat daripada kelas hari ini adalah memaafkan bukan sahaja menguntungkan orang yang kita maafkan tu, tapi juga beri ketenangan kepada diri kita sendiri. Maksud ini menekankan pentingnya melepaskan rasa marah dan dendam agar hati kita ni lebih tenang. Selain itu, memaafkan juga ni dapat membantu kita memperbaiki hubungan dan juga dapat membina empati. Itu je. Alhamdulillah. Terima kasih Afika. Ustazah harap kamu semua dapat memahami tajuk yang Ustazah ajar pada hari ini. Ustazah ada kongsikan kepada kamu semua di dalam grup kita slide dan juga slide sebagai nota rujukan kamu semua, dan peta minda yang Ustazah dah bagi template tadi, kamu bolehlah siapkan di rumah sebagai nota rujukan kamu. Okey?
Maka berakhirlah sesi kelas kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada sesi kelas yang seterusnya. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Seronok pembelajaran hari ini Ustazah. Betul Ustazah. Alhamdulillah. Saya sukalah Nanti bahagian nak kuis tu bimbing. Ustazah. Oh, nanti kita boleh buat lagi aktiviti yang lagi menarik. Yeay. Sabarnya. Terima kasih ya Ustazah.